Your destination will be on the left. Dah nak sampai dah. Ni Magic Museum hatnya. Your destination is on the left. Oh, bangunan tu dalam dia. Okay, dah sampai dah. Okay. Okay. Kita masuk entrance belakang. Oh, ni 3D Plus. Dia ada package A, B, C. A TD Pass 300 student 200 baht. Package B Magic Show only. Adult 450 student 400 and package C 2 zone. Oh, combo. Combo. Jadi Magic Show kan. Ui, sakit mata tengok dia. Nampak macam real 3D. Ha? Oh. Hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Ada satu. This one inside TD zone. Oh, betul betul. For one out. And one side. Mà em học. 3,200 baht. Dah. Magic shop. Hand come here. Ha. Ni, right. I have wallet, have money. Okay? Have card, have picture. And then I have file. Wow. Okay. Okay. Okay? One, two. Uish. Wow. Okay, and this one. Open. Kosong. Nothing. Okay, you take one finger. Draw something. Okay. Draw something. Oh. Oh, Wow. tadi dia kosong. And you? Pen color. Ah, right. Color. Color. Yeah, okay, magic have color. Oh. Padam. Ha, padam balik. Yeah. Ah. What is the trick? How you do? Buy Oh, buy first. Open. Nothing. Ah, nothing. Nothing. Put inside. Wow, the candy. And if you can put anything, chocolate, money, you can set up inside. Up to you. Okay. And if I can take out. Oh, empty again. Easy. It's 280 baht. 280. Really easy, sure. 1 minute to learn. After you buy, I teach you. What this one? Okay, this. Easy. Oh, this one. Magic box. What style you? Yes. First time, show you. I have one stick. You can change pencil color. You put inside and cut. Wait. Okay. Then back. Oh, tu sambung balik. Oh, this is magnet lah. I think magnet. Magnet. Okay. Magnet, 1, 2, 3. No magnet. You Oh. can check no magnet. Oh, tak putus ni. Okay. Okay. No magnet. Oh, this one? Which one? This This one. This one. one. Ni color tadi. How much And ni? this what star level? Really easy. Very easy. Okay. First time I show you, I have one die inside. What you want number? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Three. 3. Okay. You can see number 3. Okay. This 1, 2, 3. Oh, jadi banyak. Wow. Same small size. Oh, tadi dia sikit. And you buy it, have to take one, take small size, take two, take the die inside, have to take. Really easy. Oh, siapa nak jadi magic show, magic man. Ni kat. Kan? Ani show you. Okay. Okay. Set. Many number. Okay. I can shuffle. Okay. You choose one card. Ambil. Pilih tu. Ah. Jangan tunjuk.
Okay, you remember? Yang My hand. And this number A. A of diamond. Oh. How do you know? Oh. Let me One more. Let me pick. One Let me more. pick. Okay. One more. Up to you. You see, up to you. Up to you. Okay. มึงถือกล้องหน่อยกูไม่ถนัด Okay. You look, you remember? Don't show me. You remember? You put inside. Inside. Okay. Okay. I do can shuffle. Oh. Shuffle. Can. Okay. You remember? You got. Huh? Okay. You remember? You got. Remember Okay. that. Remember. You remember? You got. Fine. You got from there. This is your right. Betul ya? Wow, how you do that? Okay. One more. You say stop. 1, 2. Oh, you can see my glass. No. Okay. You say Reflection. stop. 1, 2, 3. Stop. Okay. This number Jack of club. Cak. Correct. Jack. Jack. Okay. Maknanya dia boleh You shoot teka. one card. Okay. Put here. Don't see. Okay. Do one card. Cannot see. Okay. And you. Letak. And you. เราฆ่าทีเดียวทั้งหมู่บ้านเลยโอเค Okey, kena letak. Okay. Okey, letak. Okey, letak. Okay. Jangan tengok. This is really far. This number queen, number 10, number 5 and number 4. Wah. Queen, 10, 5, 4. Oh. Hai, Oh. how are you? Wah, dahsyat. How did you know? Same. By first, after you buy, I teach you. After buy, boleh After you buy, teach I how teach to you. do. Yeah, very easy. 1 minute to learn. And inside have instruction, you can see later how to play. Have a meeting. I didn't have QR code try you on YouTube, you can see later. And you buy, I did you first. This new. You can check. New. New. No open. And you buy you first. Okay, show you. Oh, this is same card. Same, yeah. This same. demo, show you. Very fast. This one. Number 2. Number king. Number 7. Ada- And number 9. 9 Ada of heart. beza ke? 7 of diamond. King of heart. And 2 of spade. How do you? Itulah dia kata beli dulu. By first, you know. Oh, after this, after my you husband will be yeah, magic by man in Malaysia lah. Beli dulu saja. Easy juga, easy. This how many thing? How much? 580. 580. Yes. 50. Lagi. Yeah. 580. Lagi. 300. Ni apa? 580. Oh, banyak magic shop. Video. And you buy, I think you first. Yeah, you go home, you forget, you can see later. Have induction. Oh, dalam tu. You want teach me now? Yeah, first. Oh. Only I buy this one. Okay. I have 3 balls. Okay. 3 ball. Okay, and I have 3 cup. 3 cup. And Mana Raid? 1, 2, 3. Check. No hole. Okay. Put here and close. No. Ui, Lagi situ bola. One more, jadi one jadi. more. Okay. 1, 2, 3. Tak ada bola. 1 layer. This 2 layer. Okay. Put here. 3 layer. No. Ui. Wow. Mana tu? How many ball? 2 ball. 2 ball. Okay. This 2 ball and this 1 ball. One and ball. 2. No. Wow. Wow. Macam mana tu? This one. Itu kan bola. This one. Oh, this And this one don't have AR logo, you can take a normal camera. It's a feature only. Itu ngelag ke? Color, and printing color inside you can take. Oh, dia jadi macam tu. Oh. Before the show start, I tell you to stand by. Oh, kita nampak dalam ni. Oh,
mikro dalam balon weh. Help me. Pecahkan balon tu. Keras cepat. Pecahkan. Wah, bersantai atas bulan weh. Ini kena pakai apps dia. Ini pula macam mana? Okey, try. Gambar biasa. Ha? Ini gambar biasa? Okey, so kami masuk dalam Magic Lounge. Daripada luar tu masuk dalam ni. Sini ada kafe. Kemudian sini ada tempat duduk-duduk. Boleh order air. Selain itu juga ada jual figura kartun-kartun. Art Toy Museum. RM71 bersamaan dengan 550 baht. Kan? Untuk dewasa. So korang masuk dalam bilik magic ni. Music snaps are allowed to enjoy during the show, which have purchased from Wow. Oh. Dari sini lah. Masuk dalam. Oh, nampak. Okey. Okey, ya bila dah start show kita tak boleh nak ambil video, okey? Ni je dalam ni. Apa dia? Buat special dia naik pentas tadi. Oh, Rai jadi assistant magician. Macam mana? Okey. Takut. Eh. Ayah tahu dah. Dia special dapat. Mesti kena. Dia dapat gift daripada magician. Oh, dia membantu di atas pentas. Betul. Tapi kami tak dapat rapat. Itu memang tak boleh nak ni ke? Tapi malangnya, sayangnya kami tak dapat rakam, tak dibenarkan. Tak dibenarkan rakam. Raid buat show kat atas pentas. Lagi tanda. Oh, ni dia punya sejarah magic zaman dulu kan. Black Crystal. Oh, ni pasal Black Crystal punya. Ini apa ni, Ikra? Ikra, ayam ni. Illusion. Tengok dalam cermin. What is the real shape, Mat? Shape dia jadi lain kan. Depan ni kalau yang ni bentuk persegi. Kalau kita tengok dekat cermin kat belakang jadi bulat pula. Bila reflect dia jadi bentuk lain. Ni nampak ni, Mat. Ni. Reflection daripada cermin belakang tu lain bentuk dia. Wah, itu apa komunikasi? Houdini ni Tak suruh. Houdini ni dia legend lah. Legend magic zaman dulu New York. Ini memang dia punya kot Ya, Houdini ni memang glamour tu. Tak ada. Museum ni memang museum yang black ini tu punya kot. Black magic. Dia dapat lah buku-buku dia semua ni. Gambar magic dulu. Ikra, kita punya box magic dekat rumah tak ada? Ada? Black magic. Mana tahu ada dalam ni yang mesti ada kat sini. Black ni, yang ni. Ini kita punya mana? Ada. Ada tu macam ni, ada mata. Kan? Yalah. Ini box escape. Macam mana? Amazing tak orang buat magic tadi. Amazing lah Yang paling best dia apa? Babak apa? Untuk yang kain tu nanti dia jadi bunga. Itu biasa. Ayah pun boleh buat ke? Itu biasa. Ayah boleh buat. David Copperfield.
Meet and greet David Copperfield 2019. Kira masa kecil-kecil selalu keluar TV David Copperfield buat magic tau. Masa ayah zaman kecil-kecil dulu. Inilah dia David Copperfield. Ada ke lagi bang? Tu ada. Tidak. Dah tua lah tu. Hidup lagi dah. David Copperfield legend lah, legend magic. Mana? Ini semua barang-barang dia. Ada dia punya barang-barang tu Tu, Harry Potter. Ha. Apa dia buat ni? Dia Amerika. Baju Harry Potter mana? Ha? Oh ni. Oh ya. Tengok. Itu Harry Potter. Ada tu. Ya. Tahu, masa tahu. Dia memang baju dia. Mama koleksi dia, collection dia. Cantik, cantik. Siam Magic. Ha? Dia keluar. Pakai ni Allah dia tak boleh nak ni. Ada lemak dia. Tahan dulu dia tu. Nampak dia? Tiga. Seram ni. Cepat, gila.
Guys, look at this. Oh, kau tengok daripada bawah Ahmad tadi tak nampak. Kau dia orang pening ni. Okay guys, kami dah selesai masuk dalam Magic Museum. Museum dia okey? Museum Magic. Best lah, best. Berbaloi tak? Berbaloi lah. Ini museum paling best lah. Magic show lah. Dia Yang bestnya Raid jadi special, dipanggil ke atas pentas. Untuk membantu persembahan dia. Tak boleh buka gunting. Gunting tak boleh buka. Tu Lepas tu apa ni? magician antarabangsa tu. Apa nama dia? Apa dia? Black illusionist. Black Black crystal. Black Crystal Illusionist ya. Black Crystal Illusionist. Boleh cari di YouTube. Dia ada di dalam YouTube. Dia dalam YouTube ada. Kemudian Raid bila dia dipanggil, dia macam-macam lah dia suruh buat. Gunting, tapi gunting tak boleh buka. Tongkat jadi lembik kan. Kipas jadi putus. Kipas jadi putus. Dia jadi lawak. Dia menggula-gulakan Raid. Dia ingat Raid koyak pada Raid tak koyak Raid. dia mempergunakan Raid. Lepas tu last kali dia dapat stiker special. Tunjuk Raid. Stiker limited edition. Tunjuk. Gambar. Tunjuk. Yang Pak La tu, Pak La yang nak saya salam. Mana dia? Raid dapat kad gambar. Dia seorang je dapat. Wah, bertuah Raid. Raid. Wow, Time dia nak ambil benda lah tu. Antarabangsa tu. Magician antarabangsa. Magician antarabangsa international. Okay. Dia pernah buat Betul show lah Raid ya Raid. dekat Laos, dekat Myanmar, dekat Malaysia, pun dia datang. Amerika, London. Dia dah jumpa semua magician yang terkenal macam David Copperfield. Lagi macam-macam lah yang lain tu. Okay, so kami dah nak gerak ke Sentra Hat Nyai. 29 minit lagi. Okay, let's go. Tapi sayang lah tak dapat ambil gambar lah. Magic. Dia ada dua gambar Nina. Ni simpan belakang. Ni kita jalan depan sikit, ada entrance yang bahagian hadapan. Okay, ni entrance dia sebenarnya yang bahagian hadapan. Dia ni bahagian hadapan sebenarnya. Ada parking. Okay. Kad Magic yang kami beli tadi. Memang special lah. Pick one card. Alright, don't show it to me. Show the camera. Okay. Don't show it to me. Okay, alright. Show the camera. No. Can you put your card over here? Okay. So this is your card, right? And then okay, I'll show it. Yeah, I will shuffle it. You put your card here on my hand. Right. So now I am going to find your card one by one. I'll guess which one is your card. Okay. So yeah. Do you remember your cards? Yes. Alright, I am guessing that this is your cards. Is it? Bagi pula. So now I'm officially a magician. Okay, bagi pula. Kenalah bagi nama baru kalau dia Black Crystal. Ahmad pun dah cukup black dah. Ahmad Art je. Ke kiri ke mana? Ahmad Crystal. Okey je kira. Okey. Kesan banjir paras bumbung kereta. Kat sini nampak dia punya kedai tu. Kesan lumpur. Songkla Hat Nyai. Kesan banjir. Tinggi dia punya banjir. Dia tengah cuci. Ni dah cuci sebelah ni. Sebelah sini belum cuci lagi. Nampak ni kesan banjir yang masih belum cuci. Tinggi. Tinggi kesan banjir dia. Tinggi tu. Dekat nak semeter lebih kat tu. Hapus. Kesan banjir. Hapus mana orang hapus. Kereta pun hapus. Ini pun kena juga ni. Toyota punya showroom. Apa nasib kereta baru-baru kat dalam tu. Tu kesan dia. Kereta semua dah angkut ni. Tengok tu dekat yang depan sana tu, yang kedai tu. Kan ada JT Square. Tu kan, tu
tutup lagi kedai ni. Nak kena kemas, nak kena apa, nak kena cuci dalam dia. Kesan-kesan banjir, dia orang tengah kumpul dan cuci-cuci kedai. Sampah banyak lagi. Badan cuci nak ni, kedai tengah cuci. Habis barang dia tenggelam. Ni dia orang tengah kumpul sampah, tengah buat pembersihan. Okey bah. Kat kamu adalah. Dia macam Martini House ni. Kita tengok betul tak? Ya rasalah. Betul. Tengok ada lurat Tengok ada tak? dekat-dekat sini lah. Ada. Sebab Ibu ingat benda ni. Restoran ni dengan dataran ni. Ini lah hotel kita tidur tu tak? Dekat belah mana? Betul lah. Ni ha. Sini lah tempatnya. Sekejap kita pusing, kita tengok. Mana rumah dia? Tak ada. Tu nampak. Masuk dalam ni, masuk dalam ni. Salon. Salon ni mana? Masuk dalam ni, masuk dalam ni. Salon. Dia ada salon. Mana? Ni lah tempat dia kita tidur tu. Belah sini, belah sini. Belah sini. Tak cari Dia ada Martini dia depan ini je. Sini sini. Depan ini je. Depan lagi. dia pun Ke sini je sebab sini orang jual makan-makan depan kita tu. Sekejap. Ni ada salon. Ni atas ni warna hijau ni. Martini hijau ni. House. ni dia. Itu kantin. Ya tu. Itulah nanti ya. Martini House tu ingat. Okey, dulu kita duduk kat sini kan, hair salon tu. Bawah tu ada Martini House. Jom kita datang sekejap. Kat atas tu. Nak warna rambut. Ini ada makcik datang kabornya muka amat kopi anak Tapi nama dia betul lah. Jomlah, ayah kita. Sebelah ni pancing, kedai pancing. Ayah. Kan? Kita pancing. Tutup. Ayah. Jomlah tapi kita jumpa dia sekejap. Tak nak. Nak buat apa jumpa dia? Tak ada tuan ambil. Terbiar. Tak ambil lagi kereta, kena tenggelam. Habis. Macam mana aunty tu punya ni? Aunty tu punya kedai? Dia habis Nanti tu santai je. Tu nampak tu yang dekat tengah tu. Santai biar dah jadi magician. Nanti dalam lah sini tenggelam. Dia orang masih dalam pembersihan. Tengok kedai-kedai tu tengah cuci. Ada yang masih belum beroperasi. Ini hanyai. Ni kereta jalan ni, kereta tak jalan. Ke kiri. Dekat Benor dah. Masuk Malaysia Benor. Cepat mat. Okay, ni kita jalan kaki. Pada hijab Malaysia koyok pula. Tengok sampah. Sampah pun tak habis kutip lagi. Banyak sampah. Habis kain-kain. Motor habis. Alat mesin. Ni pun tak buka dah lagi. Kesan banjir. Ni 7E, tengok 7E. Dia ni. Dia tengah cuci, tengah cuci. Betul yang 7E yang kau mau pergi. Ya kot. Tak buka lagi 7E. Ni banana. Watson habis kesan banjir. Aduh, banyaknya kerugian mereka. Sebenarnya ni baru hidup lah. Dia kemas. Cepat ke mana? Luas sebenarnya hanya kena banjir ni. Luas. Mau habis roboh semua. Dulu macam masa tu seminggu 2 minggu lepas orang kata Hatnyai ni jadi ghost town. Bukan berhantu. Bang. Wih. Ush. Handai ke mah? Syuh, je buat roti je. Sabar bang, sabar. Pekan Nema. Tengok banyak. Dia mau mencuci lagi sian dia. Tengok banyak sampah-sampah lagi. Rumah-rumah orang. Baru masuk rumah balik ni. Allah, bawa semua segala barang-barang yang telah banjir. Baru cuci kereta ni ke apa? Kalau dibanjirkan lah. Macam mana dia orang selamatkan kereta-kereta yang terselamat ni? Macam mana dia selamatkan? Tahu lah. Dia bawa ke mana? Dia menampak air Tak tu ada naik, ruang. dia berlari. Ataupun dia ambil boat kan? Boat masuk dalam kereta, boat tu timbul lah. Dia memang pakai kapal lampu dekat dia punya tayar. Naik boy. Dia memang pakai boya ya. Habis. Macam nak ayam tu hidup lagi dah banjir.
order ke Central Hat Nyai. Okay, sentralnya kami dah pergi dah sebelum ni. So kami nak pergi ke ASEAN Night Market. Dah masuk sentralnya. Yang kereta ni. ASEAN Night Bazaar. Oh, ni ada. Kita tunggu Bazar dulu mana sekejap. Mana ASEAN Night Bazaar? Mana bazar rumah Dad? Bazar. Depan tu tak? Kita nap dulu sampai 4:30. Your destination is on the left. Dah buka belum? Dia 4:30. Guys, kami jalan-jalan di Bandar Hat Nyai. Pukul 4:08 minit. Oh, dah buka dah. Ingatkan 4:30, pukul 4 dah buka dah. ASEAN Night Bazaar. Ini tempat favourite orang Malaysia datang sini shopping. Okey, kawasan dia besar sebab dia macam kanopi yang besar. Apa? Banyak stall. Baru nak start buka. Harley Davidson. Ni adalah tempat orang Malaysia biasa beli cendera mata. Tapi kan Macam lawa guys, banyak lawa. Oh, kawasan dia bersih dan luas. Dia punya kedai dia teratur. Oh, second floor. Okay. Second floor. Pusat makanan Muslim kat sini. Dekat second floor. Macam-macam ada kat sini. Sup tulang. Ayam daging crispy. Okay. Omelette rice. Tom yum kung. Seafood pad thai. Ni ruang makan. Oh, ramai orang Malaysia kat sini Tak ada air sana. So kami order sotong goreng tepung 100 berapa tu? 20 baht. 129 baht, ni 300.5 baht. Siakap 3 rasa. Ini apa tadi? Campur. Mana tu yang campur? Tak nampak. Oh, ekor tu. So tom yum campur 2 mangkuk besar ni. RM56. RM177. Ada di mana? Boleh hantar? Oh, kami duduk belah sana ni. Okey, dalam cash ada. Tu mak dulu dia dulu. green tea. Mak air tembikai.
Speed. Tom yam campur. Si akak 3 rasa. Tom yam campur. Boleh kan? Boleh ke? Dia tom yum susu Haa. Tom yum susu. Tom yam Amat campur. boleh ke buat ni? So kita nak try rasa tom yum hatnya. Mak, tengok ni mak. Mak. Ni. GoPro apa lagi sini? Macam mana? Rasa masam-masam. Oh, somtam. Satu yang amat. Suka ke nasi? Oh, ni. Tutup. Kita bagi kamu. Sekejap. Kita tunggu Somtam ni mana? sotong ni. Ya. Somtam lah. Sekejap. Tu ada sos cili Thai. Ni macam sambal belacan je ni. Oi, ni yang punya. Ikra makan. Tutup ni boleh je. Yalah, kan. Ni, Ikra makan. Kenapa ayah nampak lapar? Sos bagi kat ayah. Ini somtam nanti Tamir tak? Sotong ah. Ha, sos. Ini somtam dia. Dia ada telur masin. Kerabu, macam kerabu lah. Mangga. Makan nasi. Ni banyak makan. Tahu tak kenapa? Allah. Tahu tak kenapa? Kena makan ni. Sebab Ikra tak makan nasi. Semua nasi dah makan. Ni carry. Tukang habis. Aku bazir. Bazir ni. Grill beef. Satu cucuk 15 baht. Kipah kan tumpah baju kamu. Baik ke ya? Tahu kau ya dek. Mana mak ni? Oh, banyak kedai dah buka dah. Tadi 4.30, 4 suku tadi tak banyak kedai buka. Sekarang banyak buka dah. Okay. Ifa beli apa? Ifa, dah beli dah baju? RM2? 1.5 kosong. Si Ahmad ni berapa? Amai dia baik. Bisnesnya. Dia sembilan kosong. Banjir tu kena sini ya? Masih. Banjir itu. Flooding. Banjir. Hujan habis air. Dia tak sampai. Sini tak sampai? Okey. Ipa yang mana bang? Takkan dapat kira rantai. Tapi tu rantai haram weh. Alhamdulillah. Dah. Kita pakai rantai haram ni. Kita Okay, semua dah shopping Kita shopping baju je kali ni. So kami shopping baju je kali ni. Tanya orang berniaga tadi. Kat sini tak ada kena banjir. Selamat. Terima kasih ya sebab dah belanja, dah bawa di Thailand. Semoga dipermudahkan rezeki, dipanjangkan umur. Murahkan rezeki. Ditingkatkan lagi kesabaran dan Raih tak dapat kitchen dan Raih. diperbanyak Tebalkanlah dompet ayahku ya Allah. Kami dah habis percutian di Thailand selama 9 hari. Percutian 2.0. Percutian kali kedua kami di Thailand, tapi kali ni lama sikit dan paling jauh kami sampai ke paling utara sekali di Golden Triangle Chiang Rai. 9 hari kami berada di sini. Mantap. Raih. Tadi balik rumah kaki ayah tadi monster. Betul. Lepas ni Fortuna rehat seminggu. Betul. Wah, Fortuna Kena rehat. Siang dia Hari penat. Jumaat baru dia beraksi balik. Jasa buat masa ni Fortuna ni sangat hebat.
Sekarang ni mileage dah 4,559 kilometer. 4,559 kilometer mileage dah jalan. So campur pula dengan Bukit Kayu Hitam ke Kampar, lebih kurang dengan 300.5 kilometer. Jadi hampir 5,000 kilometer pergi balik. Kami dah keluar daripada ASEAN Night Market. Kemudian Okay, inilah dia ASEAN Night Market. mana boleh lalu ke sini? Merepek apa ni? Depan sana kot. Aduh. Okay, ni ASEAN Night Market. So memang tak puas lah. Nak pergi lagi Ikra? Pergi lagi Thailand tak apa lah. Ikra nak pergi lagi Thailand. Selain nak pulang. Ni trampolin macam. jemit. Kami tengok trampolin tu puas-puas. Say goodbye. Say goodbye. Okey, terima kasih kepada mak dan ayah kerana telah membawa kita orang berjalan-jalan hingga ke Thailand. Sabar yo, lama tengok Thailand baru ni. Terima kasih, kamsahamnida. Kerana telah membawa anak-anakmu ini Cik kuat sikit cakap. adventure. Kuat lah ni. Kuat lah ni. Kokun ka. Kokun. Thank you so much. Terima kasih Bol, terima kasih ayah. Semoga dimurahkan rezeki. Kokun mak Kuat-kuat je dan lah, Rik. ayah. Salah kap. Salah. Salah. Sana-sana. Okay, kita pulang ke Sarang. Kokun mak dan ayah. Kita kembali ke Ke pangkal jalan. Kembali di mana tu? Korang tak ingat? Ini nak pergi ke mana mak? Balik ke Bukit Kayu Hitam. Sejam lagi daripada sini. Sejam 14 minit. Sekarang jam menunjukkan pukul 18.06. Tapi toilet Thailand, boy. Toilet Thailand. Toilet Thailand, ya Allah, bunyilah bersih. Tak ada toilet yang bersih lagi. Tak ada. Ya Allah, orang tak tak ada bocak pet lagi. toilet lagi. Dah menyan tidur dulu ni. Pet toilet. Oh ya, Ikra. Sini ada pet toilet ni. Ada. Bang. What the hell? Ada pet toilet ni Thailand ni. Ayo tengok ya. Tanda nak sampai sempadan dah ramai orang gila. Dekat sampai sempadan. Okey, kami semakin hampir ke border Bukit Kayu Hitam. Padang besar belah sana, belah kanan. Border straight. So kita akan straight ke border. Bukit Kayu Hitam. Hei, Bukit Bintang, Bukit Kayu Hitam. Ni Ban Danuk kot nama dia. Danuk ni. Dah sila mo. Tu belakang tu. Pergilah. Oh, ayah tinggal berapa duit ya? Sini. Habis macam mana? Ni nak bayar RM50 lagi lepas ni. Sekarang 7.56. So kita nak tengok kat mana dia tukar jam ni. Kita nak tengok. Ikra nak pergi tandai kat sini ada tandai. Alah, bye Thailand. Pergi tandai tu. Tandai Malaysia. Oh, dah tukar. Sekejap je. Swiss. Dah tukar Swiss to Malaysia time. Anjing pula. Baru masuk, tak masuk persempadan lagi. Memang betul-betul persempadan ni. Tengok jam dah bertukar. Oh, lah. Phone pun dah tukar. Phone dah tukar. Macam mana dia bertukar? Phone sini, phone mak belum tukar lagi. Belum. Jadi di Sebab phone Macam mana ayah nampak? yang ada internet. Phone mak masih sama dengan ni. Tunjuk ya. Bila pula dah tukarnya? Sekarang dah tukar. Ayah punya jam dah tukar kan? Dah tukar 20.57. Jam kereta je. Kena bayar ke tandai ni Hari apa? tu kena bayar pad kan? Okey, 20.57 dah tukar. Time Malaysia dah tukar. Ni Malaysia time, ini Thailand time. Ini Thailand. Tukar SIM card telco ke Malaysia. Hitam ni ke yang biru ni? Tukar balik Malaysia punya set. Kami selamat keluar daripada Thailand. Proses dia ambil masa dalam setengah jam.
Menunggu yang lama. Menunggulah. Menunggu setengah jam. Ni SIM card lama. Okey, ni SIM card Thailand dah tukar ke SIM card Malaysia. Sekian dulu episod kami kali ni. Kita berjumpa di next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Bye Thailand, hi Malaysia. Bye Thailand. Alhamdulillah kami dah sampai di rumah di Gampar. Jam pukul 3.16 pagi. Mileage perbatuan hampir 5,000 km kami berjalan kali ni. Okay, jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes.